ini Ustaz boleh buat. Kamu tengok dulu. Selepas ini baru kita buat sama-sama. Iya. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, semua sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, perkuat. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Last. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, untuk sesi Ustaz sudah Ustaz serahkan kepada Ustaz Fazil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kenal tak? Nama Ustaz siapa? Ustaz? Ustaz? Jadi, kamu tahu mau belajar apa hari ini? Kan? Oke. Jadi, sebelum kita mulakan pembelajaran, Ustaz tolong kamu jawab satu video ini. Tengok, perhatikan betul nanti Ustaz soal. Oke, jadi berdasarkan video ini apa yang kamu paham? Berbeda. Berbeda tapi berbeda mana? Jadi apa yang kamu mau belajar ini apa yang berkaitan dengan perpindahan ini? Oke, jadi untuk tajuk hari ini ialah kita akan belajar tentang hijrah membawa rahmat, itu tajuk sirah. Jadi kita teruskan dengan seterusnya. Oke, kembali kepada Ustaz. Dah dengar Ustaz apa? Oke, jadi seperti yang kamu tengok di depan dan Ustaz Najib tadi bagi tahu, hari ini kita akan belajar pasal sirah. Sirah yaitu tajuk. Oke, maksudnya hijrah. Oke, boleh Ustaz tahu siapa di sini yang pernah dengar apa itu hijrah? Coba angkat tangan. Oke, siapa nama? Azam. Oke, Azam. Apa yang Azam pernah dengar pasal hijrah? Apa itu hijrah? Hijrah bermaksud perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Betul. Oke, ada lagi? Oke, Syamil. Apa yang Syamil faham tentang hijrah? Hijrah maksud adalah berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain ataupun satu keadaan ke satu keadaan yang lain. Betul ya? Apa yang Azam cakap betul, apa yang Syamil cakap betul. Ada lagi yang mau tambah? Kita bagi perempuan lah pula. Ada perempuan? Ada? Tiada?
Okey, dapat. Okey, betul. Apa yang Azam cakap tadi, apa yang Syamil cakap tadi, iaitu hijrah ni berpindah. Berpindah daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Okey, kalau kita tengok sirah Nabi Muhammad, hijrah iaitu perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Rasul, Nabi dan Rasul kita. Baginda berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu yang dinamakan hijrah. Okey, jadi sekarang Ustaz mau tanya. Baris ni lah. Baris ni. Apa maksud hijrah? Apa maksud hijrah? Satu orang. Satu orang berdiri. Apakah maksud hijrah? Ada yang boleh? Coba. Diri. Siapa nama? Nur Zulaika. Okey, Zulaika. Apa yang Zulaika dapat tentang hijrah? Tadi Ustaz nampak hijrah dengan yang kita ni bagi tahu tadi cuma ini hijrah malu. Zulaika malu. Okey, dapat. Okey, sekali lagi ya Ustaz ulangkan. Hijrah ni iaitu perpindahan Nabi Muhammad dari Madinah. Okey, sekali lagi. Perpindahan Nabi Muhammad dari Madinah. Sekali lagi, ulang. Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Sekali lagi. Ustaz mau baris ni. Okey, 1, 2, 3. Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Baris ni. Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Baris ni. Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ustaz mau yang di ujung. Siapa nama yang di ujung? Akila. Okey, Akila. Apa itu hijrah? Bisa dia jadi face. Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Okey, bagi tepuk tangan kepada kita. Ustaz mau yang di ujung sana. Yang di ujung. Siapa nama yang di ujung? Alif Safran. Adam Safran. Adam Safran. Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Okey, betul. Lanjutkan. Okey. Sama-sama semua. Apa tu maksud hijrah? Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Okey, bagi tepukan. Semua bersama-sama. Okey. Kita sudah belajar pasal maksud hijrah. Okey, sekarang ni kita mau tahu pula apa sebab-sebab hijrah. Kenapa Nabi Muhammad berpindah dari Mekah ke Madinah? Apa sebab-sebabnya? Okey. Kalau kita tengok di depan ni ada 3 sebab. Ada berapa sebab? 3 sebab. Okey. Kita tengok yang pertama. Yang pertama sebab umat Islam. Baca sama-sama. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Umat Islam. Yang kedua. Yang ketiga. Okey. Yang pertama, umat Islam menerima ancaman dan seksaan. Okey. Kalau kita tengoklah kan masa hijrah ni, sebab ini ni masa awal-awal Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad. Time tu ramai orang kafir di Mekah benci dengan Islam, benci dengan Nabi Muhammad. Diorang tak suka betul dengan agama Islam. Diorang tak suka siapa yang Islam time tu. Kalau diorang jumpa orang Islam time tu, diorang akan marah, diorang akan siksa, diorang akan tumbuk apa semua, diorang pukul. Jadi umat Islam dan Nabi Muhammad time tu tak tahan dengan ancaman, dengan siksaan
oleh orang-orang di Mekah ketika itu. Jadi oleh sebab tu diorang berpindah. Diorang berpindah dari mana? Jadi diorang tak tahan sebab tu diorang berpindah dari Mekah ke Madinah sebab diorang kena siksa, kena pukul. Kalau Akilah tahan tak kena pukul? Tak tahan kan? Mesti Akilah macam mau lari kan? Begitulah dengan Nabi Muhammad. Diorang tak tahan, diorang berpindah untuk keselamatan diorang juga. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Kemudian yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah kan Maha melihat. Apabila Allah nampak umat Islam ditinggal seketika itu, jadi Allah pun suruhlah, Allah bagi tahu, kamu pindah, wahai Muhammad, kamu pindahlah ke Madinah. Sebab Madinah tempat selamat. Mekah time itu tak selamat, Madinah selamat. Jadi sebab itu Allah suruh berpindah dari Mekah ke Madinah. Okey. Yang pertama apa tadi? Sebab apa? Kenapa umat Islam menerima ancaman dan siksaan? Betul. Sebab apa? Okey. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ketiga. Nak dengar? Kuat sikit. Okey. Maksudnya di sini orang Madinah pun dapat tahu yang orang di Mekah, sebab Madinah dan Mekah ini jauh. Mekah di sini, Madinah di sini. Jadi orang Madinah ni, diorang pun dengarlah juga cerita yang umat Islam di Mekah kena siksa, kena pukul, kena benci kan. Jadi orang Madinah ni, diorang pun macam panggil, sinilah kamu datang pergi tempat kami selamat, kami nak siksa kamu. Di Mekah sejak tu yang siksa kamu, yang jahat sama kamu. Jadi orang Madinah pun panggillah Nabi Muhammad, panggil orang-orang Islam, panggil kawan-kawan Nabi, suruh datang pergi Madinah, tempat yang selamat. Boleh faham? Boleh. Okey, sekali lagi. Ada berapa sebab? 3. Yang pertama apa tadi? Dah sama. Sama-sama. Okey. 1, 2, 3. Kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, penduduk Madinah. Okey. Okey, jadi ada yang kurang faham tak? Kalau ada yang kurang faham, boleh tanya Ustaz. Ada yang kurang faham? Ada yang kurang faham? Kalau tidak ada soalan, kita main satu game, boleh tak? Boleh. Kita main satu game, boleh? Sure. Boleh? Boleh. Okey, nama permainan game ni? Wih, kamu tahu? Okey, betul. Permainan hot seat. Okey, kamu tahu tak ini permainan apa? Tak tahu. Tak tahu. Betul. Ini panas. Nampak warnanya pun warna merah, warna panas. Okey. Nanti akan dimainkan satu lagu. Habis itu, okey, ini nak azam kan? Okey. Bila Ustaz bagi azam, kamu kena pas-pas. Pas-pas. Waktu pernah main enggak sebelum ni? Kalau Ustaz pasang lagu, kamu pas-pas sampai lagu tu berhenti, stop pas. Yang orang yang terakhir pegang tu kena datang di depan. Ustaz mau soal ni. Okey, jadi kita mulakan. Tak boleh depan. Pas dengan kawan sebelah. Kawan sebelah. Kawan depan di ujung nanti baru bagi kawan depan. Okey, diam. Sebabkan kita guna telefon ya. Jadi kamu kena fokus. Semua diam. Okey. 1, 2, 3. Fokus dengar.
Oke, sudah. Itu mau siapa? Adiba. Oke, Adiba. Datang ke depan Adiba. Adiba. Ini baju apa nih, Pak? PPD. Oh, pandu putih. Tadi dia sebut PPD tadi. Oke, Adiba. Oke, Adiba. Ustaz mau soal. Ada berapa sebab hijrah? Ada berapa? 3. Oke, boleh Ustaz tahu apa sebab yang pertama? Kuat sikit. Bagi kawan-kawan. Betul tak? Betul. Oke, kalau betul, betul. Angkat, tepuk tangan. Oke, terima kasih Adiba. Betul. Jawapan yang tepat dan cerdas. Oke, seterusnya round kedua. Stop. Oke, stop. Ustaz nampak yang kelas di sini. Nah. Sini. Oke, diam. Oke, siapa nama? Nuh Arik. Panggil Nuh. Kakak panggil Arik. Arik pun balik. Arik. Handsome, Arik, handsome. Arik handsome tak? Oke, Arik. Ada berapa sebab hijrah? Ada 3 kan? Oke, ada 3 sebab. Boleh bagi tahu Ustaz berdasarkan gambar ini sebab apa? Konsider? Perintah Allah. Sebab yang berapa tu? Yang kedua, betul tak? Betul. Oke, seterusnya round terakhir lah. Oke, round terakhir untuk game hotseat nih. Sebelum kita sambung. Oke, pas. Belakang. Diam. Oke, ini siapa nama? Muhammad Rizam. Panggil Rizam. Pakai baju apa lu? Pengatap. Bukan PPD. Oke, Rizam. Ada berapa sebab hijrah? 3 sebab. Oke, berdasarkan gambar di TV ini, apa sebab hijrah? Berdasarkan gambar di TV. Betul tak? Perlawanan orang Madinah, betul tak? Oke, betul tak? Apanya Ustaz nampak pun semua sudah boleh jawab. Ada 3 sebab hijrah. Oke, sebelum itu maksud hijrah perpindahan Nabi Muhammad. Oke, sekali lagi sama-sama. Apa itu hijrah? Ada berapa sebab? 3. Sebab yang pertama, sebab kedua, ketiga, pandai, tepuk tangan.
kasih semua atas kerjasama. Ustaz sambung dengan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Ustaz Fahmi dia dah cerita pasal maksud hijrah. Lepas tu sebab hijrah. Kalau Ustaz Razif tadi pun dia dah cerita pasal hijrah juga. Jadi sekarang Ustaz mau buat satu aktiviti, boleh? Sebelum tu apa nama Ustaz? Ustaz Al-Hari. Siapa ada pai kamu? Ustaz Al-Hari. Lebih kurang kan? Ya. Itu apa Ustaz? Ustaz Hadi. Dan kamu boleh panggil Ustaz Hadi, Al-Hadi atau Ustaz Tuan. Dua tu lah. Mana-mana kalau lupa dua. Panggil dia Ustaz Tuan. Ustaz tengok. Jadi sekarang sebelum kita mulakan aktiviti, Ustaz semua ingat ni. Ustaz semua ingat. Kalau Ustaz cakap anak-anak, kamu kena buat fokus. Boleh? Okey, kita try. 1, 2, 3. Anak-anak. Okey, mantap. Okey, sebelum tu Ustaz mau bagi kumpulan. Ini kumpulan 1, ini kumpulan 2, ini kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5 dan kumpulan 6. Jadi untuk kumpulan 1, Ustaz jemput Ustaz Taufik dan Ustaz Izzah untuk jadi face kumpulan ini. Ustaz Taufik dan Ustaz Izzah jadi face kumpulan ini. Bagi tepukan. Okey, untuk kumpulan yang kedua, Ustaz jemput Ustaz Haikal dan Ustazah Insyirah untuk jadi face kumpulan ini. Kumpulan 3, Ustaz jemput Ustaz Syahmi dan Ustazah Afina untuk jadi face kumpulan ini. Kumpulan 4, dan kumpulan 4 Ustaz Yasir dan Ustazah Syamimi. Kumpulan 4. Kumpulan 5, Ustazah Septia dan Ustazah Masyita. Dan yang terakhir sekali Ustazah Rabiatul dan Ustazah Mariana. Bagi juga. Okey. Semua dah bersedia? Anak-anak. Okey. Ustaz ada satu lembaran. Ustaz bagi pada PC boleh? Boleh. PC kumpulan 2 mana? Kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 6. Bagi Ustazah Besi. Okey. Untuk aktiviti ni dengar dia pasal hijrah juga. Iaitu berkaitan dengan peristiwa penting hijrah Rasulullah. Kalau tadi kita dah belajar maksud, kita dah belajar 3 sebab. Sekarang kita mau belajar peristiwa penting. Apa hijrah ni? Apa yang berlaku? Jadi kita kena tahu juga. Boleh? Jadi sekarang Besi, saya minta keluarkan si Rahmat ni letak di tengah meja. Mana si Rahmat? Okey, semua sudah? Semua sudah kan? Kalau sudah, cakap sudah. Okey, sekarang Ustaz mau semua fokus. Anak-anak. Peristiwa yang pertama, Ustaz mau semua baca. 1, 2, 3. Okey, sekarang fokus. Yang pertama sekali yang berlaku waktu hijrah ni, malaikat Jibril dia turun, dia jumpa dengan Nabi. Apa yang dia bagi tahu Nabi? Dia bagi tahu Allah suruh engkau berpindah ataupun hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Sebab apa? Sebab ada kaum musyrikin yang merancang untuk bunuh Nabi. Boleh ingat? Okey, sekarang ni Besi, sila ambil kertas A4 yang ada dalam set, bagi seorang satu. Kalau tak cukup boleh bagi tahu.
keluarkan pensel dan tulis apa yang kamu faham berkaitan dengan ayat cerita ni. Kamu tulis pendek-pendek ya, apa yang kamu faham guna ayat sendiri. Guna ayat sendiri apa yang kamu faham berkaitan dengan peristiwa yang pertama ni. Boleh start tulis sekarang. Kita kira sampai 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Tiga. Empat. Okey, semua mau siap sudah? Lagi 10 saat. Oh, sorry lah. Saja ya, Ustaz pun test ya. Ni apa namanya ni? Afkar, boleh Afkar? Tuliskan, tulis. Tulis pendek-pendek ya, asal kamu faham. Okey, kalau ada kumpulan yang dah siap, boleh angkat tangan. Angkat tangan cakap siap Ustaz. Tengok dulu. Okey, semua dah siap? Hello? Okey, Ustaz bagi sikit lagi masa. Siap, boleh lepas. Hadir. Okey, semua siap? Siap. Okey, kumpulan mana yang dah siap? Angkat tangan. 1, 2. Okey, ini dah siap. 3. 1, 2, 3, 4. Okey, 2 kumpulan ini dah siap. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Okey, siap. Okey, Ustaz anggap semua dah siap. Jadi sekarang anak-anak, okey, anak-anak, okey, ini peristiwa yang pertama. Dia ada 5 peristiwa. Tapi kedua, ketiga, keempat, kelima tak perlu tulis. Fokus ya. Boleh? Takkan boleh? Okey, next. Peristiwa pertama. Peristiwa kedua, baca sama-sama. 1, 2, 3. Okey, tadi malaikat
Jibril, dia turun jumpa Nabi. Dia beritahu Allah suruh kau pindah daripada Mekah ke Madinah sebab ada orang mau bunuh kau. Dia beritahu gitu. Lepas tu Nabi, disebabkan malaikat Jibril dia dah beritahu ada orang yang nak bunuh Nabi, jadi dia pun bagi tahu kepada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni dia punya menantu. Menantu. Betul ada. Ali bin Abi Talib ni dia kira keluarga baginda Nabi lah sebab dia kahwin dengan anak Nabi. Jadi dia jadi keluarga Nabi. Okey, Ali bin Abi Talib Nabi minta Ali bin Abi Talib ganti tempat tidur Nabi sebab apa? Waktu tu orang yang membunuh Nabi tadi dah berkumpul di luar rumah Nabi untuk bunuh Nabi. Faham? Jadi Nabi pun minta Ali bin Abi Talib ganti tempat tidur Nabi dan Nabi dengan Abu Bakar pergi ke Gua Rasul untuk bersembunyi. Okey, sekarang ni boleh faham? Anak-anak, peristiwa yang ketiga. Baca, 1, 2, 3. Jadi kaum Quraisy ni dia bagi tahu satu penduduk Mekah waktu tu, siapa yang dapat jumpa Nabi, tangkap Nabi, bawa Nabi hidup-hidup ataupun bunuh Nabi, dia akan dapat ganjaran yang besar, lumayan. Dapat emas ke, dapat apa-apa lah yang lumayan. Siapa yang dapat bunuh ataupun bawa Nabi menghadap dia orang. Itu yang ketiga. Yang tadi mereka Jibril turun bagi tahu ada orang mau bunuh Nabi, Allah suruh pindah ke Madinah. Yang kedua, Nabi minta Ali bin Abi Talib ganti tempat tidur, dia pergi ke Gua Tur. Lepas tu yang ketiga, kaum Quraisy menawarkan apa? Benda yang lumayan kalau siapa yang boleh tangkap dan bunuh Nabi. Yang keempat, lagi. Okey, waktu di Gua Sur habis sudah bersembunyi, Nabi pergi ke Madinah. Waktu Nabi dalam perjalanan ke Madinah tu, Nabi singgah satu tempat yang namanya Quba. Bila Nabi sampai di Quba, Nabi buat satu masjid yang dinamakan Masjid Quba. Okey, yang kelima, yang terakhir. 1, 2, 3. Setiba Nabi di Madinah, baginda disambut mesra, mempersaudaraan kaum muhajirin dan ansar setelah membina Masjid Nabawi. Okey, bila Nabi dah siap bina Masjid di Quba, Nabi pun pergi Madinah. Bila sampai di Madinah, Nabi disambut mesra. Sebab siapa yang jemput Nabi ke Madinah? Penduduk Madinah. Jadi dia sambut Nabi dengan mesra. Jadi bila Nabi sampai Madinah pula, dia mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Yang di mana dua ni, Muhajirin dan Ansar ni sebelum ni dia orang gaduh. Tapi bila Nabi sampai, dia satukan. Dia baik. Hubungan dia ngam. Heran. Sebab apa? Sebab Nabi sampai. Dan selepas tu Nabi bina Masjid Nabawi warna apa? Warna? Bani tunggal. Dapat. Okey, sekarang basic, sila letak gambar-gambar di atas meja. Letak terabung. Okey, gambar letak di tengah-tengah. Okey, anak-anak. Okey, yang seterusnya, berdasarkan cerita ni, Ustaz mahu kumpulan masing-masing cari gambar yang menunjukkan cerita ni. Okey,
Okey. Okey. Secara rasminya semua pukulan betul. Okey. Jadi isi rahmat tu yang ni dekat yang tu yang pertama di sini. Dekat di sini, di hujung ni. Tak payah dekat, letak je. Letak je. Okey, semua sudah? Okey, kita pergi kepada peristiwa yang kedua. Okey, sama juga cari gambar yang berkaitan dengan gambar ini. Kita kerja sudah. Sudah. Satu, dua, tiga, angkat. Okey, semua betul. Okey, dekat sebelah gambar yang pertama tadi. Letak sebelah gambar yang pertama. Okey, sedia. Peristiwa yang ketiga pula. Wow. Sudah. Okey, kalau sudah angkat gambar. Jangan kasih ya. Okey, mantap. Oi, mantap. Syamil. Oi, mantap. Okey, sudah yang belakang sudah. Okey, 1, 2, 3, angkat. Betul. Okey, letak bawah. Letak di bawah. Yang penting ikut urutan. Okey. Peristiwa yang keempat. Aku dah tenang belum? Sudah. Ini sudah. Sudah. Ini sudah. 1, 2, 3, angkat. Okey, Ustaz pun tengok. Okey, betul. Okey. Yang terakhir. 1, 2, 3, angkat. Bagi muka. Okey, sekarang semua duduk. Anak-anak. Okey, semua boleh duduk. Kumpulan yang belakang boleh duduk. Okey, sekarang ini kemuncak sudah. Berdasarkan gambar berita yang kamu dah baca tadi, Ustaz akan pilih seorang wakil daripada setiap kumpulan. Okey, untuk kumpulan ni Ustaz mahu yang pengawas. Bagi tepukan. Okey, sekarang ni Hamzah, Ustaz mahu Hamzah cerita daripada awal sampai akhir. Apa yang Hamzah? Okey, satu sekali. Satu yang awal dah, yang awal. Okey, Hamzah pegang gambar dulu. Lepas tu Hamzah baca ayat yang Hamzah tulis. Okey, 1, 2, 3. Okey, betul ke jawapan Hamzah? Betul, bagi juga. Okey, itu untuk peristiwa yang pertama. Okey, untuk kumpulan 2, Ustaz mahu peristiwa yang kedua. Ustaz mahu pengawas perpustakaan. Bagi juga. Okey, Syamil. Okey, Syamil, cuba cerita. Yang kedua ni cerita pasal apa? Ketika Nabi Muhammad sudah mengetahui bahwa kaum muslimin merancang untuk membunuh Khadijah, Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat ibunda. Nabi pun mengajak Abu Bakar untuk bersembunyi di gua Sur. Gua? Walaupun Ustaz tidak
ada tulis di situ ada orang mau bunuh Nabi, jadi Nabi minta Ali ganti tempat tidur. Tapi siapa dia boleh ingat? Ustaz sebut tadi. Bagi tepukan lagi sekali. Okey, peristiwa ketiga. Ustaz mau peristiwa yang ketiga dan Ustaz pilih tunas Kedah remaja sekolah. Persatuan Pandu Putri Malaysia. Pandu Putri Malaysia. Silakan ya. Adibah tu sini depan. Adibah sini. Okey, boleh ya? Boleh. Kita dengar sama-sama peristiwa yang ketiga daripada saudari Adibah. Okey. Dapat ganjaran besar. Siapa dapat bunuh Nabi Muhammad dapat ganjaran besar. Betul tak? Kan kaum musyrikin waktu itu mau bunuh Nabi kan? Jadi dia bagi ganjaran besar. Siapa yang boleh tangkap, siapa yang boleh bunuh Nabi. Betul apa yang Adibah beritahu tadi. Kumpulan 4, Ustaz mau Persatuan BBSM. Syafiq. Ni. Okey, bagi tepukan untuk Syafiq. Sama lah, tapi dia sikit lah. Okey, jadi Syafiq, silakan yang keempat ni. Okey, kita tengok gambar satu-satu. Nabi berapa hari? Selepas berapa hari Nabi pergi ke Madinah? Okey, selepas 3 hari Nabi pergi ke Madinah. Lepas tu sebelum Nabi sampai Madinah, Nabi singgah mana? Kuba. Waktu Nabi di Kuba, Nabi buat apa? Bina masjid. Okey, bagi tepukan. Okey, kumpulan yang kelima, Ustaz mau beragam. Tepukan. Apa nama? Izatul. Okey, Izatul. Yang kelima ni berkaitan. Okey, kau. Satu, dua, tiga. Okey, bila Nabi Muhammad, kita tengok gambar sama-sama. Bila Nabi Muhammad sampai di Madinah, Nabi buat apa? Nabi disambut mesra dulu. Kenapa? Pada tangan dia gelap-gelap dulu. Jadi Nabi disambut mesra. Lepas tu Nabi buat apa lagi? Bila Nabi di Madinah, Nabi mempersaudarakan kaum di Madinah, iaitu Muhajirin dan Ansar. Lepas tu last kali Nabi bina Masjid apa? Ada bocor tu. Masjid Nabawi, bagi tepukan. Okey, last. Ustaz mau Putri Islam. Okey, Ustaz pilih yang satu mini main. Okey, bagi tepukan. Okey, masalah Izzah juga. Tapi dia dia. Ni Izzah. Jadi sekarang tadi dah ada peristiwa 1, 2, 3, 4, 5. Disebabkan Izzah penelas, Ustaz mau Izzah cerita. Bukan cerita semua. Ustaz mau apa pendapat Izzah berkaitan dengan hijrah. Apa pentingnya hijrah? Ini kebat. Okey, siapa yang boleh tolong Izzah? Okey. Dah apa? Sebenarnya kepentingan ni adalah berdasarkan 3 sebab tadi. Apa sebab yang pertama hijrah? Diancam kan? Jadi disebabkan umat Islam diancam, kepentingan hijrah ni supaya umat Islam terbeza dan dia punya nasib. Tak kena bunuh, tak kena seksa, kan? Jadi dia pindah ke satu tempat untuk dia rasa selamat. Itu kepentingan hijrah yang pertama. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepentingannya kita kalau hidup ni kena ikut segala aturan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir,
pelawaan penduduk Madinah. Jadi kepentingan hijrah ni kita kena contoh waktu hari raya. Hari raya kalau orang menjemput kita, kalau kita tiada halangan, lebih baik kita datang. Sebab apa? Kita mau menjaga hati ataupun kita mau jemput apa? Eratkan hubungan silaturahmi. Okey, terima kasih Izzah. Bagi tepukan untuk Izzah. Okey, jadi itu sahajalah kita punya aktiviti dan pembelajaran hari ini. Jadi Ustaz minta alas lah. Ustaz minta alas. Anak-anak. Okey, yang last ni Ustaz mau tukar. Bila Ustaz sebut anak-anak, kamu kena buat hebat, hebat, hebat. Boleh? Okey, ready, ready. Semua berdiri, semua berdiri. 1, 2, 3. Anak-anak. Okey, jadi kita mau ucapkan terima kasih lah sebab kita dah belajar ni kan. Jadi insyaAllah sebab kita Sebab dua orang kan? Sebab dua orang dah kelas ni kan? Ustaz Amin, pergi jumpa Ustaz Amin, salam. Ustaz Razif, pergi. Ustaz Hakim, pergi. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Semoga kita berjumpa pada waktu yang akan datang. Jangan sedih-sedih. Jadi kita jumpa lagi. Okey? Okey? Bye. Gambar lagi kita dengan dua orang semua. Okey, kamu mau simpan ke? Kamu mau bagi-bagi? Bagi-bagi. Okey, bagi presiden. Okey. Okey, sebelum Ustaz semua keluar, Ustaz mau okey, yang barisan sini bangun. Yang itu berdiri sekali. Okey, rapat.